Tengah pasang brake disc untuk kereta ni. Kalau boleh tengok kereta ni datang kat kita, dia nak buat servis je tadi. Tapi dah jadi satu tanggungjawab kita bila customer masuk kereta kat workshop kita untuk buat servis ataupun tak kisahlah nak tukar mantle ke, nak top up coolant saja ke, nak pump tayar ke, kita akan fokus kepada full checking kereta dia supaya bila kereta tu berjalan atas jalan raya dalam keadaan yang selamat lah. Jadi macam customer ni dia datang kat kita untuk buat servis minyak enjin saja. Jadi bila kita dah check, dia nampak ada beberapa isu yang problem. Jadi kat sini bila kita nampak masalah dia datang daripada brake pad. Brake pad dia dah habis. Ni brake pad depan, ini brake pad belakang. Jadi kita saja tukar sekali lah. Kalau tengok dah nipis dah brake padnya. Kalau brake pad baru dia datang tebal macam ni. Jadi kita tengok dekat disc rotor pun ada dah makan teruk sangat. Jadi kita nak skim pun tak sajas lah sebab dia dah terlampau nipis depan dengan belakang. Jadi kita tak sajas terus tukar disc rotor yang baru. Cantik, kilat, mulus je. Jadi nak tukar brake pad kena tukar sekali dengan sensor je lah. Kita tukar sekali lah. Jadi kereta ni dalam proses pemasangan tak lama pun. Kalau nak tukar brake disc, rotor disc, brake pad, buat servis tak makan masa lama pun. Dalam 2 jam 3 jam dah boleh siap. Kalau kau nak datang servis tak kisahlah kereta Mercedes ke ataupun BMW, boleh contact kita nombor kat bawah. Prima Sarjana Kajang.